Asid urik naik, jangan panik tapi janganlah biarkan pula. Ramai bila tahu asid urik tinggi, terus berhenti makan daging, sotong, minum kopi. Tapi lepas tu badan tetap rasa sengal sebab sendi tu tetap mencucuk. Sebab tu kena faham dulu, asid urik ni dia terbentuk bila darah dah penuh toksin dan radang. Kalau badan tak sempat nak buang, asid tu dia akan berkumpul jadi satu kristal halus dan akan lekat pada sendi-sendi kita. Itu yang buatkan lutut rasa panas, bengkak dan mencucuk setiap kali nak bangun. Bila asid urik naik, bukan setakat kena jaga makan, tapi kena bantu cuci balik darah daripada dalam supaya toksin tu dia boleh keluar. Kat sinilah ramai dah mula amalkan tapak baru, herba tropika yang bantu untuk turunkan asid urik, sejukkan radang dalam darah dan kuatkan balik sendi yang dah lama lemah. Dalam tapak baru ni, dia ada kulit kayu retak dan juga 3 bahan tropika lain yang bantu untuk cuci darah dan kurangkan besa sendi. Ramai yang dah amal, baru seminggu pun dah boleh rasa beza dia. Bengkak makin surut, sendi makin ringan dan badan rasa lebih selesa nak bergerak. Kalau anda tengah hadapi asid urik yang tinggi, jangan tunggu sampai sendi mula bengkak. Bantu darah anda bersih semula dengan tapak baru ni. Klik link dekat bawah sekarang, promo masih berjalan dan COD pun ada.